Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak sayur campur goreng yang mudah, cepat, macam campak je. Yang penting sedap bila makan dengan nasi. Mula kita panaskan minyak. Kita gorengkan tempe dan fish cake yang sudah dipotong. Gorengkan sampai dia garing. Lepas tu kita boleh asingkan dia sekejap. Gunakan pan yang sama, panaskan minyak. Tumiskan bawang yang sudah dimayam. Tumiskan sampai kemasan dan layu. Lepas tu kita boleh masukkan ikan bilis. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Tumiskan seketika sampai dia naik bau. Boleh masukkan carrot, masakkan seketika sampai agak separuh lembut. Lepas tu kita boleh masukkan sos tiram, sedikit kiuk pati ayam, dan gaulkan seketika sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan kobis yang sudah dibasuh, perasakan dengan garam, masakkan sampai semua sayurnya lembut. Lepas tu kita boleh masukkan sedikit kicap untuk dia tak nak bagi nampak pucat sangat. Lepas tu gaulkan dia. Masukkan tempe dan fish cake yang sudah kita goreng tadi. Masukkan cili ikut kepedasan. Gaulkan dia sampai dia sebati. Akhir sekali boleh kita taburkan irisan daun sup ataupun daun bawang. Gaulkan seketika. Bila semua dah siap, rasa pun dah okey, makanan boleh dihidangkan ke dalam mangkuk. Sayur campur goreng ni mudah je kita nak buat. Sayur apa yang ada dalam peti tu kita campak je. Lagipun sesuai sangat kita nak makan dengan semua lauk. Dengan kari boleh, dengan kutuk pun boleh. Macam-macam lah. Tambah pula ada sambal belacan. Lagi tambah selagi kita makan. Jom makan.